Salam sejahtera. Isu anak jati juga nampaknya mula dimainkan oleh media di Jepun selepas kelab gergasi Malaysia, Johor Darul Takzim menyingkirkan wakil mereka, Sunfresh Hiroshima, dengan agregat 2-3. Satu hantaran daripada media bola sepak Jepun menarik perhatian apabila membandingkan kesebelasan utama Sunfresh Hiroshima yang dibarisi 100% pemain tempatan, berbanding JDT yang hanya meletakkan seorang pemain Malaysia. Namun, mereka mungkin terlupa bahawa ini adalah pertandingan antara kelab, bukannya perlawanan antara negara. ACLE adalah saingan peringkat kelab, di mana setiap pasukan bebas menggunakan strategi terbaik mengikut undang-undang AFC yang kini membenarkan kuota import tanpa head. Sunfresh memilih untuk mempertaruhkan bakat domestik mereka, manakala JDT menggunakan kelebihan peraturan untuk membina skuad yang mampu bersaing dengan gergasi Asia. Pilihan di tangan anda.